Tips kumpul RM50,000 dalam masa 4 tahun. Solusinya, tukarkan simpanan anda ke dalam bentuk emas. Untuk capai RM50,000, anda boleh letakkan target simpan 85 gram emas atau 20 dinar dalam masa 4 tahun. Maksudnya, anda hanya perlu konsisten simpan sekitar 1.7 gram emas sebulan melalui akaun emas Cap Public Gold. Dalam tempoh 48 bulan, anda sudah capai target tersebut. Hari ini, harga 85 gram emas bernilai sekitar RM35,000. Berdasarkan sejarah 20 tahun, harga emas naik secara purata 10% setahun. Jadi, bila kita kira kenaikan harga emas dalam masa 4 tahun, simpanan 85 gram itu boleh mencecah sekitar RM50,000. Emas, sama seperti hartanah, adalah aset dengan appreciation value, iaitu nilainya meningkat setiap tahun. Bezanya, modal untuk emas lebih rendah dan mudah dimiliki oleh sesiapa sahaja. Jadi kalau anda nak mula bina simpanan emas untuk mencapai target RM50,000 dalam masa 4 tahun, anda boleh rujuk pin video saya untuk langkah mudah daftar akaun emas bersama Public Gold, dan saya akan bimbing anda cara terbaik menabung emas di Public Gold sesuai dengan bajet anda.